Dalam video yang sebelum ini, kita telah berkongsi dengan apa itu erectile dysfunction. Sekarang mari kita explore tentang faktor-faktor yang boleh menyebabkan terjadinya erectile dysfunction ini. Erectile dysfunction boleh disebabkan oleh dua faktor besar, iaitu faktor medikal dan juga faktor gaya hidup. Erectile dysfunction boleh dikategorikan dari skala 1 hingga ke skala 4. Di skala 1, konsisten dia seperti tofu, lembut, tidak mampu untuk melakukan penetrasi. Pada skala 2, dia seperti pisang yang sudah dikupaskan kulitnya. Kekerasan dia cukup untuk melakukan penetrasi, tetapi tidak mampu untuk bertahan lama. Pada skala 3 pula, dia seperti pisang yang masih belum terkupas kulitnya. Kekerasan dia tidak begitu lengkap lagi, tetapi masih lagi boleh untuk melakukan penetrasi. Skala 4 adalah di mana kekerasan kemaluan kita adalah seperti yang diinginkan. Fully rigid nama dia dalam bahasa Inggeris. Keras yang penuh dan mampu untuk melakukan penetrasi. Jika anda atau pasangan anda sedang mengalami masalah erectile dysfunction ataupun mati pucuk, penting untuk kita mengidentifikasi apakah faktor yang menyebabkan erectile dysfunction tersebut supaya kita boleh merawatnya dengan lebih holistik.